Manakala anak buat jahat, tak tulis kepada ibu bapa dia. Ada ni. Tapi amal jahat yang tak tulis pada ibu bapa ni, amal jahat yang bukan mari daripada ibu bapa. Kalau amal jahat tu mari daripada kesalahan ibu bapa, diwarisi perkara tu dari ibu bapa akan dituliskan dosa. Yang baik tu. Mana? Maknanya amal jahat yang anak buat. Anak jadi riak, jadi ujub, jadi takabur. Kenapa? Kerana kita ibu bapa tak ajar ilmu tasawuf ke dia. Ingat tu. Tapi kalau kita ibu bapa, ilmu tasawuf patutnya kita ajar dah. Tapi dia je riak, ujub, takabur. Itu dia Allah Ta'ala lah. Ibu bapa tidak akan ditulis kejahatan. Cuma nak sebut di sininya, anak yang soleh, anak yang beriman. Jadi kita pastikan anak kita iman comel, akidah dia comel. Kalau macam kita bicara kitab Pati Faridah tu. Bila anak kita betul-betul beriman, berakidah dengan akidah sebenar, apa amal dia buat? Semua akan dapat pahala pada ibu bapa. Tapi kalau anak tu beriman, berakidah dengan pegang yang salah, amal ibadah tak ada pahala. Anak Adam, ibu bapa yang mati pun tak ada pahala. Bukan anak tu akidah salah, berdosa besar kerana mak ayah yang tidak ajar anak tu. Mak ayah akan dipertanggungjawab pada hari akhirat. Ingat tu. Jadi ambil molek Ustaz 17 tu. Anak yang soleh ni anak yang beriman. Jadi maknanya bila anak kita anak yang beriman, kita bertinggallah tak nak air kepada dia. Anak yang beriman, kalau tahu rumah kita tu, beriman tu sebesar-besar pahala. Sembahyang sebesar-besar pahala amalan zahir. Sembahyanglah sebesar-besar pahala amalan zahir. Tapi pahala yang paling besar adalah pahala iman. Jadi kalau anak kita beriman, duduk atas rumah pusaka yang kita tinggal, sia-sia kita. Tak. Kita akan boleh pahala yang berpanjangan. Anak kita beriman, cucu kita beriman, duduk atas rumah kita, rumah pusaka tu, boleh pahala iman, kita mak ayah boleh pahala. Ada ni, dia buat amal baik pula, semayang dok tinggal, ni zikir, baca Quran dok tinggal, boleh pahala sepenuh dari ibu bapa. Itu bukan sia-sia. Mana kalau kita tinggal harta, kita letak dia di hati kita, harta yang tertinggal ni supaya diwarisi, dipusaka oleh anak-anak kita untuk mudah kehidupan mereka, untuk mudah mereka belajar, mereka buat amal. Itu tidak sia-sia. Tapi kena pastikan anak kita anak yang soleh lah, anak yang beriman. Mana apa? Bergantung pada anak tu sendiri. Tapi kalau sedekah jariah, hak kita sendiri, kita infak, harta tu jadi milik kita yang sebenar, pada ni, dan rezeki kita yang sebenar. Sebab apa? Rezeki ni yang diambil manfaat. Rezeki ni ambil manfaat, tak adilah. Makanan rezekinya apa? Makan. Itu rezeki. Kita beli makanan jadi milik. Rezeki, kita yang makan, rezeki kita lah. Kalau jatuh, rezeki ayam. Sampai di rumah ada tetamu, rezeki tetamu sebab dia makan. Rezeki ni ma yuntafa'u bih, barang yang diambil manfaat. Macam ginilah, kita beli pakaian, ada ni, milik kita. Siapa ke rumah tak muak dengan kita, tak padang, tak muak. Akhirnya kita pun hadiah kepada orang lain, kawan kita. Mana apa? Dia yang pakai, rezeki dia. Jadi nak jadi milik kita yang sebenar, rezeki yang sebenar, kita sedekatin jariah. Tapi nak sedekatin jariah ni, orang yang hatinya tidak kasih akan harta. Kalau kasih akan harta, melalaikan, melupakan ia daripada zikrillah, mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk tengok sunat-sunat sekali lah ni. Sedekatin jariah tu waktu sunat. Kita tengok sunat-sunat. Sebab apa? Sebab kalau kasih akan harta, lalai daripada zikrillah yang sunat, tak ada sedekatin jariah, pahala yang berkira. Pahala kita sekarang ni cukup lengkap dah. Ni kalau
Kan, pas seorang mati kan. Bila dia mati, ini tak ikut. Harta benda tak ikut. Amalan je ikut. Amalan kita cukup dah ke? Nak hadapi barzah. Nak hadapi mizan. Timbangan amalan. Cukup amalan kita. Adalah amalan kita. Amalan kita ni kemudian dahnya. Dulu-dulu lara kitanya. Amalan kita sekarang ni. Sempurna ke tak zahir batin? Tambahan pula. Kita dosa banyak. Ada ni. Kita dosa banyak. Jadi nak pastikan kita ni terugi hari akhirah, kena ada 3 perkara tadi lah. Hak kita betul-betul sedekah jariah. Perbanyakkan infak. Kalau tinggal pada anak bini pun, anak cucu pun, niat kita supaya apa? Supaya anak isteri kita gunakan harta pusaka kita tinggal untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Dan memalingkan ia kasih akan harta ni, akan hati kepada dunia. Kasih akan harta, memaling ia kasih akan hati kepada dunia. Hati dia mikir dunia je. Mikir dunia sahaja. Kemudian, apa di dunia? Jangan lupa dahulu. Kasih akan dunia dahulu. Kasih akan dunia. Tak bicara lagi. Kasih akan dunia, sifat kecelaan yang ketujuh. Ini sekarang ni sifat kecelaan yang kelima. Dunia tu apa? Dunia ni perkara yang tidak ada manfaat kemudian daripada mati. Faham tak? Tapi kalau barang dunia bermanfaat pada hati, dia panggil akhirat dunia. Honi ni memaling ia kasih akan harta akan hati kepada dunia. Dunia betul lah. Dunia perkara tidak ada manfaat kemudian daripada mati. Dan meneguhkan, mengkejapkan ia. Mengkejapkan ia kasih akan harta, akan sangkutannya, akan sangkutan hati dengan dunia. Kasih akan harta ni melalaikan daripada zikrillah, memalingkan hati kepada dunia, dan meneguhkan ia kasih akan harta, akan sangkutan hati dengan dunia. Hati ni kok terikat betul-betul dengan dunia. Apa-apa hal pun dunia semua yang dia mikir. Hak kita pun matlamat kita dunia. Hak anak kita pun matlamat terap kitanya kepada dunia. Cucu kita pun kita duk sibuk lagi hal dunia mereka. Duk sibuk lagi. Anak dunia semata-mata yang kita bawa. Cucu pun duk sibuk lagi. Duk mikir lagi ni. Cucu ni belajar macam mana ni? Dapat luluh ke tidak ni? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Kita pernah mikir. Semua ni kasih akan harta ni. Maka akan hati paling pada dunia semata-mata. Dan kasih akan meneguhkan, mengkejapkan sangkutan hati dengan dunia. Mana apa ni? Hati dunia semata-mata. Semayang tak tinggal nampaknya. Tapi semayang dengan ilmu agama macam mana bak semayang? Belajar betul-betul ke tak? Anak kita semayang, cucu kita semayang. Ilmu semayang di cucu kita macam mana? Betul-betul tak? Kemah dah ilmu semayang mereka. Semayang, iman macam mana? Akidah anak-anak kita macam mana? Iman, akidah cucu-cucu kita macam mana? Tak pernah mikir tu. Tak pernah mikir pun waktunya. Yang dipikirnya, teguh hati dia dengan keduniaan. Duk selidik lagi, duk tanya lagi. Dan supaya cucu-cucu ni memang hebat ilmu dunia dia. Ilmu akhirat tempelang sahaja. Ada ni. Mari mana ni? Mari daripada kasih akan harta. Hati akan berpaling kepada dunia dan akan meneguhkan, mengkejakkan
Kasih akan harta ni akan sangkutan hati. Sangkutan hubungan dengan dunia. Teguh dengan dunia ni hingga berat atas seseorang, berat oleh hati. Yang padanya pada hati macam mana hak Jawi baru? Hingga berat atasnya oleh hati. Bukan oleh mati. Hati. Bumi. Hati juga. Hingga berat atasnya oleh hati. Yang padanya pada hati menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau mati, yang padanya pada mati menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga mana meneguhkan ia kasih akan harta, akan sangkutannya, akan hubungan hati dengan dunia, pejak dengan dunia ni, hingga berat atas seseorang oleh hati, yang padanya pada hati menjumpai Allah Ta'ala. Tulis gini lah, la'ala sawab, kemungkinan yang betulnya, berat atasnya oleh mati, yang padanya pada mati menjumpai Allah Ta'ala. Maksud apa berat atasnya oleh mati? Maknanya dia takut ke mati, tambuh ke mati. Sebab apa? Sebab hati dia duk sakut dengan dunia. Hati dia duk sakut dengan dunia. Orang yang hati dia bersangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tinggi lah ni. Mereka sentiasa rindu akan kematian. Sebab apa? Rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni takut mati bukan kerana dunia. Kita takut mati kerana kita sedar amalan kita tak cukup sangat lagi. Kita takut mati tu. Ada ni. Kerana takut mati kerana Allah kita duk himpun dunia. Baru je dapat menikmati dunia. Kalau mati boleh korang harta kita. Gitu kali tau. Sebab kalau hati kita sangat-sangat berikat dengan dunia. Ada ni. Apabila hati kita sangat-sangat berikat dengan dunia, ditakuti pada masa nak mati. Faham tak ni? Kita untuk lepas dia mati, kita tak ada persediaan mana. Yang kita duk mikir siang malam, kita, anak cucu kita, dunia akademik je. Akhirahnya tempelang saja. Jadi bila dunia jadi yang teguh di hati kita, sangat ditakuti pada masa nak mati. Sebab apa? Mati tu bawa kepada kita kepada alam akhirah. Yang kita tidak ada persediaan mana untuk alam akhirah, kita akan tinggal dunia yang kita duk teguh ni. Meninggal dunia dia panggilkan orang mati ni. Kita nak tinggal dunia yang kita duk kejar. Dunia yang mana kita duduk hati kita duduk dunia sahaja. Bukan setakat dunia sahaja, teguh pula di hati ikatan dengan dunia. Sampai masa nak mati, malaikat nak cabut nyawa, nak tarik kita kepada tinggal dunia yang teguh di hati. Malaikat nak bawa kita pada alam barzah. Nanti kenilah hati akan memberontok. Hati kenilah dibimbangi masa nak mati itu tercabut iman. Bayang tak ni, malaikat nak tarik kita daripada dunia yang teguh di hati lagi pada alam barzah. Yang kita pun persediaan alam barzah, persediaan kodok-kodok gitu je. Kalau semayang pun kodok-kodok adah gitu je. Ni terikat dengan dunia ni. Ditakuti pada masa kita nak mati tu. Tunggu saya kata kok, seolah-olah kita ni pada masa malaikat nak cabut nyawa tu, bergelepar kita tak pergi macam kita tarik budak kita, anak kita tu lah. Anak kita hoi tak pergi. Contohnya lah kawan. Hoi tak pergi, kita tarik dia tu. Kita nak bawa anak kita pergi berkhitan. Aduh, kawan. Hoi dia tak ambuh tu ke apa dia?
Ataupun kita nak bawa anak kita pergi klinik. Nak suruh cabut gigi contohnya kan. Kan budak tambur kan. Apa ni? Kalau tertarik dia. Kita ajak dia, dah. Kita akan tarik dia akan berlepornya. Mengamuk dia tak pergi. Apa ada ni? Jadi kalau hati kita teguh ikatan dengan dunia, malaikat pula pada ni, malaikat pula nak tarik kita tinggal dunia. Kalau kita teguh di hati, nak pergi pada tempat yang kita tidak ada persediaan. Pada tempat yang kita tidak ada persediaan. Jadi ditakuti pada masa tu, sakaratul maut masa tu, tak ambuh tinggal dunia, tak pergi kepada alam yang mendatang. Tambahan pula masa nak mati sudah digambarkan. Kalau tempat yang baik, dapat gambaran tempat yang baik. Kalau tempat yang buruk, dapat gambaran tempat yang buruk. Tempat baik, dapat gambaran tempat baik. Tempat buruk, dapat gambaran tempat buruk. Mana apa tu? Macam kata budak tadilah, gelepar tak pergi. Meronta-ronta tak pergi. Tapi malaikat cabut nyawa juga. Dibimbangi pada masa tu. Kalau iman tidak teguh, tercabut iman, wa iyazabillah, kekal neraka selama-lamanya. Mari mana ni? Hati terpaling pada dunia, hati teguh saku tangan dunia, mari daripada kasih akan harta. Hati kita ni betul-betul harta dunia semata-mata. Dunia semata-mata. Celek mata, dunia. Nak pejam mata, dunia. Walaupun pada rupa zahirnya, nampak buat ibadah. Buat ibadah. Itu kata ada tradisi. Nak ibadah sungguh akhirah ni, iman akidah kena comel. Allazina amanu baulah wa amilus solihat. Mereka beriman dan mereka yang beramal soleh. Beriman, berakidah nombor satu. Kita berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti. Sampai masa persoalan, mana bukti kita penting beriman, berakidah. Kita belajar kita apa beriman, berakidah. Apa ni? Kotak mula-mula sekali. Barulah pergi pada amal soleh. Amal soleh pun dengan ilmu juga. Kita semayang selama ning ni, berjemaah selama ning ni, ilmu mana? Kitab mana yang kita belajar? Syarat sembahyang, syarat rukun semayang, syarat berjemaah. Kitab mana yang kita belajar? Hak akhirat sungguh ni, bukan adah. Kalau adah, hati tetap teguh dengan dunia. Matlamatnya dunia, matlamat diri pun dunia, matlamat anak cucu pun dunia. Terikat dengan dunia, berat hatinya untuk menghadapi kematian. Untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ni lah ditakuti pada masa nak mati. Meronta-ronta, akhirnya tercabut iman, wal-iyazabillah. Sebab itulah, kalau kita sentiasa dengan ilmu amal, fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, hati kita lama-lama akan bertambah lembut. Dahulu hati kita dunia, teguh dengan dunia, matlamat dunia. Sekarang hati kita matlamatnya akhirah. Dunia yang ada pada tangan akan dipaling kepada akhirah. Dunia ni termasuk anak cucu, ada perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak tu adalah makna perhiasan dunia. Jadi anak-anak ni kita akan jadikan dia akhirah, jadikan anak yang soleh, anak yang beriman. Anak yang beriman yang akan meneruskan guna harta benda kita yang ada, yang akan jadi pahala.